Rasa macam dah lama tak buat churros. Apa kata kita buat churros hari ni? Kita buat yang kecil-kecil macam ni. Orang panggil churros bites. Luar dia garing, boleh buat minum petang macam ni. Makan pula dengan coklat, serius sedap. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Hari ni kita akan masak menggunakan periuk baru, Tefal Blossom saucepan. Cantik elok je atas tempat masak kita ni. Mula-mula korang panaskan 2 sudu besar butter atau margarin. Kemudian korang masukkan dalam 1 cawan air dan masukkan sedikit garam. Lepas tu korang didihkan air dengan butter ni, bagi dia cair. Lepas tu korang boleh tutupkan api dan kita masukkan dalam 1 cawan tepung gandum. Korang kacaukan dia cepat-cepat. Kita nak bagi dia bentuk dough macam ni. Lepas dah siap kacau, step yang penting, korang kena sejukkan dia sekejap. Sementara dia sejuk, jom kita sembang pasal periuk baru kita tadi. Tefal Blossom saucepan ni bukan saja warna dia cantik, tapi dia lengkapi juga dengan smart thermo signal. Kalau warna dia dah bertukar solid red, maknanya suhu dah sesuai untuk mula memasak. Kita juga ada full induction base. Yang ni untuk pastikan masakan korang masak sekata je. Bukan ada saucepan je, ada juga shallow pot, frying pan dan juga wok pan. Sesuai sangat untuk dapur korang ni. Bila dough dah sejuk, korang pindahkan dalam mangkuk. Lepas tu kita masukkan 1 biji telur ayam dulu, dan juga kita masukkan 1 penutup kecil esen vanila. Korang gaul-gaulkan dia, memang macam akan terasing sikit. Lepas tu baru masukkan 1 biji lagi telur. Peringatan jangan masukkan sekali telur dua-dua, kena masuk asing-asing. Kemudian korang kacau-kacaukan dia sampai sekata, sampai dapat bagi korang bentuk macam ni. Masukkan dough dalam piping bag, panaskan minyak dan korang boleh pipekan kita punya dough churros ni dekat dalam minyak yang panas. Korang pipe sikit dan potongkan guna gunting. Biarkan dia masak sekata. Bila dah golden brown, kita boleh angkat kita punya churros. Kalau korang suka, kita boleh coatingkan kita punya churros ni dengan sedikit gula dan juga serbuk kayu manis. Gaulkan dia sampailah dia sekata semua. Lepas tu hidangkan ke atas bekas. Korang boleh buat minum petang, cecah dengan coklat cair, serius sedap. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.